Ramli, dia balik. Nak rujuk aku. Fikir Puan Latifah dalam kekeliruan yang bercampur gembira. Namun, sebelum sempat dia menyentuh atau memanggil Dr. Ramli suaminya, rasa dingin dan licin menguasai tubuhnya. Kakinya terasa seperti diusap sesuatu yang bergerak dan berombak perlahan di bawah cadar. Puan Latifah terkaku. Jantungnya mula berlumba. Deru nafasnya semakin berat. Matanya terbuka luas dalam kegelapan. Bulu romanya tiba-tiba meremang dan fikirannya rancak berteka-teki. Ketika kilat memancar, persoalannya terjawab dengan cukup ngeri. Puan Latifah melihat kepala seekor ular hitam besar dengan mata merah menyala sedang berada di antara dirinya dan si suami. Ular itu bergerak perlahan. Sisiknya bersinar aneh, seperti basah dengan kegelapan. Separuh badannya masih melingkar di bawah cadar, meliuk lentuk di bawah tubuh Puan Latifah. Rasa ngeri dan geli geleman menyerbunya. Dia cuba lari, namun sebelum Puan Latifah dapat bergerak, ular itu mula membelit kakinya, semakin erat dan semakin menjalar naik ke tubuhnya. "Abang! Abang, tolong saya, abang! Tolong saya, abang!" jeritnya dengan suara yang pecah.